yang hadir pada hari ini. Saya bagi pihak produksi mengucapkan jutaan terima kasih sudah sampai jam 11.30. Rakan-rakan media, foto-foto dan influencer masih lagi bersama dengan kami. Apa kata kita berikan tepukan yang gemuruh untuk rakan-rakan media, foto-foto dan influencer semua. Terima kasih banyak-banyak. Baik, ini dia, kita ada penerbit eksekutif, kita ada tuan pengarah dan juga bintang-bintang untuk filem Gayung. Lebih molek nampaknya jika saya dengarkan sepatah dua perasaan tuan produser dululah, produser eksekutif. Sedikit apa perasaan sama-sama menonton tu tadi? Assalamualaikum. Terus ni tanya perasaan pula. Perasaan patut kena tanya penonton. Tak, perasaan diri sendiri dah lega. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kerana datang dan menunjukkan tanda sokongan untuk projek Gayung ini, untuk filem Gayung ini. Dan untuk kalau ditanya perasaan tu, setakat malam ini kita berpuas hati dengan hasil yang telah tim produksi kami lakukan, especially dari barisan pelakon telah melakukan yang terbaik, saya rasa. Baik, terima kasih kita ucapkan. Apa kata kita dengarkan daripada tuan pengarah? Oh, Eric, anything from you? Ada apa-apa? Okey, selamat malam. Saya rasa banggalah dengan tim yang dapat menghasilkan satu naskah yang sangat mantap, dan barisan pelakon yang telah memberi 110% kepada projek ini, ya. Dan saya harap juga penonton dapat merasai keikhlasan membuat naskah ini dan memberi sokongan yang sepenuhnya untuk Gayung ni dan support local movie. Terima kasih tuan pengarah. Kita dah sampai ke selatan, kita dah sampai ke utara, dah sampai ke pantai timur. Kemudian hari ini, inilah dia. Inilah sebenarnya inilah satu-satu harinya. Okey. Boleh? Baiklah, malam ini merupakan malam yang saya sebenarnya nanti-nantikan, tapi dalam pada masa yang sama penuh debaran dan very nervous, yang hanya dikongsikan kepada isteri saya. I was very nervous, tapi seperti mana yang diberitahu oleh Eric dan saya dapat performance yang lebih daripada 100%, macam 110% daripada barisan pelakon-pelakon saya. Saya ingin ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Betul Syairi, Yan Rihian, Nabilah Huda dan Syafi'i Naswib kerana mereka dapat melayan kerana saya on set, dapat bersama-sama merealisasikan visi, walaupun pada awalnya hanya sebuah naskah. Dan kita tahu objektif kita, keikhlasan kita hanya untuk memartabatkan seorang tokoh yang seharusnya dikenali dari segala lapisan masyarakat kita. Jadi itu yang terutama sekali kepada anak-anak muda kita lah. Jadi setelah ditayangkan, saya dah tak nervous lagi lah. Dah tahan 7 kali tadi. Ini masuk 8 kali saya. Tadi credit roll tu kalau awak nampak ada seorang yang out tu saya je lah. Saya dah tak faham. Semata-mata nak bersama-sama dengan semua. Tepukan untuk tuan pengarah kita. Terima kasih pihak media. Terima kasih. Safi Nasib nampaknya sudah bersedia dengan mikrofon di tangan anda. Silakan Safi Nasib sedikit. Rasanya mungkin ada cerita pengalaman bertemu jodoh, macam mana dapat job dan sebagainya. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. First of all, terima kasih banyak sudi support datang malam ni. Saya masih nervous lagi sebenarnya. Saya pun tak tahu kenapa malam ni saya nervous sangat. Apa ni kak? Okay, secara generalnya saya boleh kata
ini pengalaman baru untuk saya sebab saya tak pernah buat filem berkaitan tentang genre epic, dan saya memang teringin sangat-sangat nak bekerja sama dengan Abang Beto dan Kak Abel dalam filem. Kalau dekat drama atau tele kita dah pernah buat, tapi untuk filem saya nak ada satu simpanan peribadi saya, khazanah lah orang kata kan. So saya ada satu, saya berlakon dengan mereka macam tu. Dan saya pernah kata dengan Abang Khairul, saya kata actually kalau Abang Faizal ada, Abang Beto ada, Kak Abil ada, saya tak perlu banyak line pun, atau saya lalu lalang pun saya sanggup buat. Aku pun sanggup. Sebab kita nak, dia lebih kepada nak ilmu kan, dia lebih kepada nak ilmu, dia bukan apa sangat pun, dia nak ilmu, nak belajar, nak serap benda baru daripada mereka lah. Benda tu yang saya dapat kat set. Sebab tu dalam cerita ni saya tak banyak line sangat, tapi saya enjoy momen saya dekat set sepanjang 2 bulan kita. So memang saya enjoy. Itu benda yang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Itu je lah saya mahu bercakap pun sebenarnya. Thank you so much. Korang tepuk lah untuk lakonan yang hebat Safina Sweet. Baik, sebelum kita pergi kepada Nabila Huda, kita pergi pada Yayan dahulu. Yayan, bagaimana perasaan? Tadi kali pertama menonton ke macam mana Yayan? Waduh. Yang pasti saya sangat puas hati dan betul-betul merasa bangga menjadi bagian dari film Gayung ini. Terima kasih untuk director, untuk semua yang terlibat dalam film ini. Dan saya jadi sempat teringat tantangan yang kami rasakan, terutama karena diserahi tugas juga sebagai choreo fighting ya, koreografer di sini. Sementara masanya saat itu saya rasa seperti tidak memungkinkan gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan, dengan jabaran yang saya rasa sangat tinggi karena bantuan dari sahabat-sahabat, terutama praktisi dan pecinta budaya kita, dari kawan-kawan pesilat dari Gayung yang sangat support. Akhirnya ini bisa terbukti, dan hari ini yang sangat membuat saya menyatakan siap untuk bersama-sama menciptakan Gayung ini, menyatakan film Gayung ini adalah Abang Beto. Terima kasih banyak. Semoga sekali lagi film Gayung ini tidak saja menjadikan sebuah hiburan untuk sebuah karya seni, tapi juga menjadi sesuatu yang bisa mengangkat kembali budaya Melayu, dan ini akan terus menjadi kebanggaan, sesuatu yang tetap dicintai oleh terutama anak muda dari Melayu. Terima kasih, dan terima kasih semuanya. Ya, sorak sikit untuk Yayan. Nabila Huda. Hai. Assalamualaikum semua. Awak ada isi rupanya ya. Hai, dia pula dapat tembukan pula, tertepuk lah. Bersilat Nabila Huda. Secara jujurnya, ini adalah salah satu watak yang saya rasa berbeza dengan watak-watak lain. Sebab yang paling penting sekali, inilah pertama kali saya bersilat dekat skrin yang sangat-sangat besar. Itu kira kali pertama kali lah Uncle Bila Uncle Faisal kata okay, awak nak kena ni pada pertama kali, saya rasa takut lah. Rasa macam mana nak buat ni kan. Tapi tak apa, dengan sokongan teman-teman saya rasa saya buat yang terbaik lah untuk filem Gayung ni. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya rasa bersyukur, terima kasih kepada Soul Pictures kerana memberi kepercayaan, especially Uncle Faisal. Bila saya dengar nama Uncle Faisal direct for this film, and then saya dengar sahabat-sahabat baik saya, terutama sekali Beto Kuchari, lagi pula tu dapat bersama dengan Kang Yayan dan adik kesayangan saya ni Syafi'i Naswib, takkan saya cakap tidak. Belum lagi diorang bagi skrip, saya dengar nama, saya macam okay, lock, settle. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa bersyukur untuk menjadi part of the Gayung family lah. Bila saya tengok movie ni, saya sendiri rasa macam wow, bangga sangat-sangat
Terima kasih semua. Yes. Baiklah, Betul Kushairi. Kami nantikan baik-baik kata daripada awak. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kawan-kawan media. Kita masih ada lagi ke wakil Gayung Malaysia kat dalam ni? Ada? Okey, masih. Jerit sikit. Filem ini takkan jadi tanpa persetujuan, tanpa sokongan daripada waris Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman sendiri, apatah lagi daripada Pertubuhan Silat Seni Gayung. Tiada lain apa yang kami cuba buat selain daripada mengangkat nama Datuk Mio. Jauh sekali untuk merendah-rendah, kami nak mengangkat nama Allahyarham, dan selain daripada itu kita nak tunjukkan inilah dia seorang pendekar Melayu sejati. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menunjuk kuat, tetapi sentiasa dalam kerendahan hati, dan dalam waktu yang sama dalam kerendahan hati jangan diusik. Jadi itulah kita sama-sama nak mengingatkan orang-orang kita, khususnya orang-orang Melayu yang mungkin dah semakin melupakan tentang silat warisan leluhur kita sendiri, daripada nenek moyang kita sendiri. Jadi ini yang kami cuba nak sampaikan, nak terapkan kepada generasi baru. Itu je lah. Jadi di samping itu juga saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih, penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Tuan Penerbit kita Eric Ong, seorang yang berbangsa Cina tapi membikin filem tentang tokoh silat Melayu. Jadi saya cukup berterima kasih kepada beliau dan juga seluruh tenaga kerja Abang Faizal, pengarah aksi, Kang Yayan selaku sahabat saya, rakan lakon saya yang cukup saya kagumi, Nabila Huda, Syafi'i Naswid, serta yang lain-lain yang terlibat dalam naskah ini. Terima kasih banyak dan semoga anda semua mendapat sesuatu dan membantu mewar-warkan filem ini, InsyaAllah sama-sama. Terima kasih banyak. Bagi tepukan dengan gemuruh. Daripada itu, baik, tibalah masanya untuk rakan-rakan media bertanyakan soal. Silakan, Wayang People. Assalamualaikum. Selamat malam, Bert, Wayang People. Sebelum tu tahniah untuk filem ini, best. Okay, soalan saya untuk Abang Beto dengan Abang Faizal. Sini bang. Ya, daripada tadi mencari. Ingat saya je kecil. Awak pun kecil juga. Oh tak. Belum bangun. Untuk Abang Beto sebelum ni ada beberapa period piece punya filem lah, ada Mangkilau, Balun, Osidobi semua tu. Balun bukan period piece. Okay, sorry. Ya. Okay, anyway, so untuk watak Datuk Mio ni, apa pendekatan Abang Beto dalam membawa watak ini as a watak period piece? Dan untuk Abang Faizal, dari sudut genre, bagaimana Abang Faizal categorize the movie dari segi sub-genre of this historical? Adakah dia epic, historical epic, ataupun sebuah biopic, ataupun apa? Okay, thank you very much. Okay, terima kasih atas soalan kepada Wayang People. Okay, sejujurnya seawal ditawarkan untuk membawakan watak Atma ataupun Allahyarham Datuk Mio ni, saya sangat-sangat gusar. In fact, saya awalnya menolak. Saya tak berani. Saya memang saya memang seorang anak gayung. Seawal umur saya 7 tahun, seawal saya darjah 1, saya dah bergayung. Tapi apabila Abang Faizal, Abang Khairul ceritakan kepada saya ke mana hala tuju filem ini, apa yang kita nak cuba terapkan, apa yang kita mungkin nak sampaikan kepada penonton, jadi
dan apabila diberitahu lagi line up pelakon-pelakon yang ada dan skrip yang diberikan, jadi tak ada sebab untuk saya kata tidak. Dan saya dah sangat-sangat biasa bekerjasama dengan Faizal Ishak. Beliau bukan saja seorang pengarah, tapi beliau juga adalah sahabat yang boleh saya katakan kekanda saya di luar set. Kami bersahabat di luar set. Jadi dari sudut kerja, bukan lagi bekerja, setiap kali pergi set seperti sebuah keluarga. Oh, kita jumpa dengan Abang Faizal, kita jumpa dengan Abil yang memang saya dah berpuluh kali bekerjasama, Syafi'i Naswib yang memang dah rapat, sahabat saya Kang Yayan sekali terlibat. Jadi kami tidak lagi merasa bekerja, kami nak menjadikan naskah ini yang terbaik, sama-sama sepakat. Jadi ini mungkin tribute ataupun penghargaan saya kepada Allahyarham Datuk Mio, khususnya kepada waris-waris Datuk Mio sendiri. Ya, adakah saya menjawab soalan? Apa dia? Dari segi acting, pendekatan dia, okey, maksudnya persiapan saya. Okey. Antaranya saya berjumpa dengan guru-guru tua ataupun guru-guru lama yang memang di bawah didikan Datuk Mio sendiri yang masih ada. Contohnya seperti Pandak Majid Ayahanda Majid Maisa di Gurun, dan berkesempatan juga berjumpa dengan Cikgu Awang Daud yang juga berada di Gurun, serta kami juga berkesempatan berjumpa dengan Cikgu Sazali, anak kepada Datuk Mio. Jadi alhamdulillah kita dapat serba sedikit info tentang bagaimana arwahnya ini. Tapi kami tidaklah cuba untuk meniru sehabis baik Datuk Mio, kerana tak mungkin. Tapi kita menginterpretasikan sendiri berdasarkan pada skrip, dengan tujuan penceritaan, dan yang paling penting sekali kita nak sampaikan semangat Allahyarham tentang apa itu merdeka sejati. Itulah dia. Ya. Baik, mine will be very short, insyaAllah. Kan kita, I think basically it's more to me itu personally I think the way saya approach the naskah ialah sebagai satu historical epic. Ya, the biopic is there, tapi seperti mana yang Beto cakap, kita tak ikut 100% kerana we want it to be inspired by the journey of his life. Tapi dari segi timeline tu semua kita ikut yang benar. Ya, bila dia bekerja di Gillman Barrack, bila dia sampai ke Singapura, duduk di Pasir Panjang, Pulau Sudong, the historical facts are true. Ya, cuma whatever happens yang itu adalah kita dramatisekan. Ya. Baik, seterusnya. Saya dan adik saya dari Brother Sani dan Pasport. So soalan ni yang pertama sekali untuk maybe pengarah atau producer. So bila kita tengok cerita ni memang betul mostly untuk tribute kepada Datuk Mio, pengasas seni Selai Gayung ni. Tapi nilai komersial itu memang nampak lah, dan dari segi the marketing and even the sequel bit dekat ujung tu nampak macam inspired by Iqman. Betul ke? Okay, lagi satu silap pas dekat ada saya. Okay, soalan saya pula untuk Abang Yaya Ruhian. Saya nak tanya, setelah merantau daripada Indonesia, cerita Seberang Maut, pergi ke Hollywood, cerita John Wick, dan balik lepas tu pergi ke Malaysia pula, cerita Gayung ni semua. Apa yang unik tentang berlatih dengan para pelakon di Malaysia berbanding dengan dekat tempat lain? Ada tak yang unik, yang menarik, pengalaman yang menarik yang tak ada di Indonesia atau Hollywood atau tempat lain? Baik, silakan Mr. Edit. Okey, sebenarnya dengan rendah diri
Saya pada mulanya saya nak berhasrat nak mengadakan satu naskah yang mengangkat hero lokal. Kalaulah kita nampak kat luar kan, kita ada Iman, ada ni, ada tu kan. Kenapa kita selalu nak menyanjung, mengangkat hero orang lain? Tapi kita tak ada hero ke? Kita ada. Jadi kita kena angkat hero kita sendiri. Dan saya juga nak mengangkat semangat budaya, semangat bangsa Melayu, semangat bangsa Malaysia, kan? Kerana saya Cina kan, kenapa saya nak buat benda ni? Kerana dia tak kira bangsa sebenarnya, kan? Kalau saya boleh menyanjungi pahlawan di kalangan Melayu, kan? Kenapa kamu tidak? Itu yang saya fikirkan, ya. Dan semangat silat tu adalah satu benda yang besar untuk saya kalau kat Malaysia ni, kan? Jadi kita seharusnya menyokong dan menyanjungi pahlawan kita sendiri. Itu adalah reason kenapa saya nak buat benda ni. Baik, itu dia jelasan daripada Mr. Eric. Dayan, bagaimana? Kalau buat saya segala sesuatu yang baru adalah dengan di Malaysia berbeda projek, itu beda karakter, beda proses. Jumpa lain orang pasti akan lain pula hal yang dibicarakan, lain pula hal yang akan kita ambil, lain pula pengalaman yang bisa saya dapatkan, dan tentunya setiap berjumpa dengan hal yang baru itu saya jadikan kesempatan untuk menjadikan hal yang tidak saya tahu untuk belajar. Saya rasa itu, dan terima kasih untuk kesempatan saya bisa belajar banyak di sini dengan kawan-kawan terutama dari keluarga besar Gayong. Terima kasih. Itu dia